Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita wa sallamta wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Para pendengar yang dirahmati dan dikasihi sekalian, kita masih lagi membincangkan ayat 64, 65 dan 66 dari surah Al-Ankabut. Bagi tuan memiliki tafsir Ibn Katsir, turun muka jilid yang ke-7, muka surat 203. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma hadhihi al-hayatud dunya illa lahun wa la'ib. Wa inna ad-daral akhirata lahiyal hayawan. Law kanu ya'lamun. Fa idza rakibu fil fulki da'u Allah mukhlishina lahu ad-din. Falamma najahum ila al-barri idza hum yushrikun. Liyakfuru ma atainahum wa liyatamatta'u fasawfa ya'lamun. Tidaklah kehidupan dunia melainkan senda gurau dan main-main. Dan sungguhnya akhirat itulah yang sebenarnya kehidupan seandainya mereka mengetahui. Maka bila mereka menaiki kapal, mereka berdoa kepada Allah dengan murnikan ketaatan kepadanya. Maka takkan Allah menyelamatkan mereka sampai ke darat, tiba-tiba mereka kembali bersekutukan Allah. Agar mereka mengingkari nikmat yang telah kami berikan kepada mereka dan agar mereka hidup bersenang-senang dalam kekafiran. Satu hari nanti mereka akan mengetahui akibat buatannya. Jadi huruf lam yang ada pada perkataan liyakfuru ni telah saya jelaskan pada kuliah yang lalu, dipersisihkan maknanya seperti disebut oleh Imam Zamakhsyari yang tafsir. Ada yang memahaminya dalam kata agar, supaya ataupun untuk, iaitu sama ada dia lam yang baris maka dia merujuk kepada lam kai. Tapi kalau lam ini lamul amr, iaitu suruhan, perintah. Dalam tafsir Muntakhab yang telah pun dihasilkan oleh sekumpulan para pakar daripada ulama Azhar di Mesir, memberikan komentar bahawa dimaksudkan di situ semua dilakukan untuk mengingkari nikmat yang telah diberikan. Selain itu untuk memanfaatkan kenikmatan hidup sesuai dengan keinginan hawa nafsunya. Jadi kalau kita lihat dalam kitab kita tafsir, contohnya Al-Kasyaf, bahawa yang digambarkan annahum ya'uduna ila syirkihim liyakunu bil'audi ila syirkihim kafirin bi ni'mati najati qasirin tamattu' biha wa taladhdhuz la ghair ala khilaf ma huwa 'adatul mu'minin al-mukhlasin 'ala al-haqiqah idza anjahumullahu an yashkuru ni'matallahi fi inja'ihim wa yaj'alu ni'matan najati dhari'atan ila ziyadi ta'ah. Ini perbezaan maknanya ayat ni ditujukan kepada si kafir. Seperti yang telah saya huraikan dalam kuliah yang lalu, ayat ke-64, wa ma hadhil hayatud dunya illa lahum wa la'ib. Ini adalah satu ayat yang mempersendakan si kafir bahawa kehidupannya hanya setakat dunia saja. Tak ada apa-apa. Seumpama yang gambaran dia berikan, bila dia rugi satu peringkat, dia mesti cover balik kerugian itu. Dia menjadi seorang tukang paip, tukang letret ke, mula-mula dibagi harga rendah dengan tujuan untuk mendapat peluang. Lepas itu, dikautnya keuntungan, ditipunya habis-habisan. Disebut barang itu diganti original tapi diletakkan barang tiruan sebagai contoh. Banyak perkara sedemikian berlaku kerana penipuan ini disebabkan perasaan orang yang tidak beriman bahawa dunia ini segala tempat untuk memperoleh kemewahan, kesenangan. Kalau terlepas alangkah ruginya kerana tiada bahagian untuk mereka di akhirat. Cara berfikirnya berbeza daripada si mukmin. Andai dirugi di sini, hak orang dikembalikan walaupun dia rugi, kerana itu menyebabkan satu tuntutan nanti di akhirat yang akan menjadi beban untuknya. Maka demikianlah gambaran Quran bahawa ayat ini ditujukan kepada si kafir. Jadi orang beriman mendapat satu peluang bila dilepas untuk kembali kepada Allah, macam kisah Ikrimah bin Abi Jahal. Itu nama beliau diisytiharkan wajib dibunuh dalam pembukaan kota Mekah. Maka larilah beliau ingin melepaskan diri sampai ke Habsyah. Menaiki kapal, di atas kapal itu berlaku ombak taufan yang besar, badai. Ketakutan dia, maka dia menyerahkan diri kepada Allah. Ya Allah, kalau kau selamatkan aku akan beriman denganmu, dengan Rasulullah. Aku cinta kepadanya, aku tahu bahawa dia bawa kebenaran, tapi aku malulah wahai Tuhan. Bapa aku penentang Islam tegar, Abu Jahal itu. Maka Allah Ta'ala telah makbulkan hajatnya. Kembalilah dia ke Mekah untuk menyatakan keimanan dengan adanya isteri yang salihah itu yang membantunya untuk melakukan ketaatan kepada Allah. Kalau kita lihat dalam ayat ini, kenapa Allah Ta'ala mengatakan liyakfuru ma atainahum wa liyatamatta'u fasawfa ya'lamun. Itu terjemahan directnya kalau kita lihat, agar mereka mengingkari nikmat yang telah Allah berikan kepada mereka dan agar mereka bersenang-senang dalam kekafiran. Bukankah ini satu bentuk seruhan? Kalau disebut lam kai ke ataupun lamul amr ke, ia merujuk kepada satu arahan. Kaifa jaza an ya'murallah ta'ala bil kufri wa bi an ya'mal al-usatu ma sya'u wa huwa nahin an zalika wa mutawa'idun alaihi. Dalam tafsir Kasyaf mengatakan, kalau timbul soalan, bukankah Allah ni menyuruh kepada kebaikan, ketaatan, kepatuhan, tapi kenapa ayat ini
menyuruh untuk melakukan kemaksiatan, kufuran, melanggar perintahnya, kufur terhadap nikmatnya. Ini satu uslub dalam bahasa Arab. Ini dipanggil majaz. Telah kita pelajari beberapa kali perkataan majaz kan. Maknanya dulu pernah kita pelajari surah Fussilat bila Allah menyatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim i'malu ma syi'tum innahu ma ta'maluna basir. Ingat tak ayat baru satu kita bincangkan surah Fussilat sebelum ni kan. Buatlah apa yang kamu suka, sungguhnya dia mengetahui terhadap apa yang kamu lakukan, sungguhnya dia maha mengetahui. Maknanya suruhan Allah untuk apa ni? Ini dalam bahasa Arab dipanggil majaz. Anil khizlan wa takhliyah wa anna dhalikal amr mutasakhatun ila ghayatin. Ini menunjukkan kepada perkara yang sangat dimarahi, dimurkai oleh Allah. Sumpama yang pernah kita pelajari ketika surah Fussilat lalu, bila si ayah marah sangat pada anak, dia mengatakan kepada anaknya, tak payah belajarlah, tidur. Maknanya marah sangat itu, berarti anak ni tak peduli waktu periksaan, tak peduli waktu semayang. Maka si ayah mengatakan demikian bukan maknanya menyuruh melakukan perbuatan itu, tapi kerana marah sangat. Maka demikianlah yang dimaksudkan dalam ayat. Begitu juga bila kita lihat dalam ayat yang lain, Allah menyatakan rasakan untuk kamu, zuknya rasalah untuk kamu. Lalu ayat-ayat semikian adalah menunjukkan kepada ekstrimnya kemurkaan Allah terhadap perbuatan engkar padanya yang dilakukan oleh puak musyrikun. Sedangkan sebelum itu ketika berlaku ketakutan menyelubungi lautan yang besar itu, hampir-hampir menenggelamkan mereka dengan ombak yang menakutkan, mereka ingat pada Allah. Tapi bila lepas ke daratan, habis semua itu dilupakan. Jadi inilah satu uslub daripada asalib Al-Quran dalam bentuk pendidikan di sudut balaghah dapat kita lihat semikian. Baik, muslim-muslimat rahmati dan dikasihi sekalian, bila kita meneliti ayat ini lebih lanjut, kita akan dapat lihat bahawa kesinambungannya dengan perkara yang lalu. Kata Ibn Ashur, pakar tafsir yang terkemuka dari Tunisia, dalam tafsirnya Tahrir wa Tanwir, beliau berkata, sebab hingga maknanya adalah kekufuran, iaitu ketiadaan rasa syukur golongan kafir ini disebabkan oleh perbuatan syirik mereka. Ini kerana mereka segera mempersekutukan Allah. Seakan-akan sifat syirik itulah yang pendorong terjadinya kekufuran pada nikmat. Ada juga kalangan ulama yang berpendapat bahawa lam ini bererti sehingga itu mengakibatkan seolah-olah ayat ini menyatakan mereka melakukan berbagai bentuk penderhakaan itu sehingga menghantar mereka kepada kekufuran nikmat, berpoya-poya, bersenang-senang dalam pendurhakaan. Jadi pendapat lain iaitu memahami huruf lam ini sebagai perintah, dan telah saya jelaskan kepada tuan-tuan, maksud dikehendaki seperti disebut dalam tafsir Kasyaf, iaitu di sini merujuk kepada majaz, suruhan untuk melakukan perkara itu betul-betul melakukannya sebagai tanda kemurkaan dan satu kemarahan yang ekstrim melampau daripada Allah SWT terhadap perbuatan penderhakaan itu. Kemudian masuk kita kepada ayat-ayat penghujung daripada surah Al-Ankabut ayat ke-67. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Awalam yarau anna ja'alna haraman aminan wa yutakhattafu an-nasu min hawlihim afabil batili yu'minuna wa bi ni'matillahi yakfurun. Dan apakah mereka tidak merhatikan bahawa sungguhnya kami telah menjadikan negara mereka itu tanah suci yang aman, sedang manusia sekitarnya merompak. Maka mengapa sudah nyata kebenaran mereka masih lagi percaya kepada yang batil dan ingkar pada nikmat Allah. Allah mengurniakan kepada kaum Quraisy, keluarga Nabi SAW ini, apa yang diberi kepada mereka nikmat yang luar biasa. Nanti kita akan lihat bagaimana anugerah Allah kepada bumi tanah haram ini sangat luar biasa. Kalau tuan-tuan ada peluang, tuan-tuan boleh baca kitab bertajuk Mekah, Sejarah dan Kelebihan, karangan Dr. Abu Anas Al-Madani Hafizahullah, yang menceritakan kelebihan-kelebihan kota Mekah. Andai seorang kita nak pergi menunaikan umrah ke haji ke, amat penting untuk membaca kitab ini supaya mengetahui hak-hak tanah haram itu. Jadi Allah menjelaskan kepada mereka tentang apa yang dihalalkan ke atas mereka di tanah haram, yang dijadikan bagi manusia, bagi orang beretika, pengembara, siapa saja memasukinya menjadi aman. Maka mereka berada dalam keamanan yang sangat luar biasa. Sedangkan keliling kota Mekah itu merupakan kawasan pembunuhan, penganiayaan, rompakan, kecurian, penganiayaan kepada orang. Dan demikian juga pernah kita bincangkan surah Quraisy dulu dalam tafsir juz amma kita di IKIM ini. Bismillahirrahmanirrahim. Li'ila fi Quraisy. Maka nikmat yang Allah berikan kepada penduduk Mekah ni bahawa negara mereka aman, segala bentuk perdagangan berlaku di tempat mereka, segala hasil dunia ada di situ, walaupun bumi itu kontang gersang, tak boleh tanam pokok, tapi tanaman dan buah-buahan satu dunia dihadirkan di hadapan mereka, dia dapat dibeli dengan harga yang murah. Jadi dalam ayat yang kita bacakan ini, ayat ke-67 ni, selepas menghuraikan nikmat Allah yang dicurahkan itu berupa keselamatan ketika di laut, kini Allah membawa nikmatnya ke darat kepada golongan penentang Nabi SAW, golongan Quraisy Arab yang merupakan keluarga baginda,
menentang Nabi habis-habisan. Sedangkan kamu berada di tempat yang telah diwatikakan, diwartakan oleh Allah sebagai tanah haram. Ayat ni bagai menyatakan apakah mereka tidak menyadari bahawa kami berkuasa menjadikan kecelakaan itu berlaku pada mereka di darat pula seperti yang kami gambarkan kat laut. Apakah orang musyrik Mekah ni buta nikmat Allah yang telah diberikan kepada mereka? Mereka tidak memperhatikan bahawa sungguhnya kami telah menjadikan tempat kediaman mereka tanah haram, iaitu tanah suci, aman daripada bentuk pencerobohan, menculik dan sebagainya. Maka apakah sesudah nyata kebenaran dan jelas anugerah Allah, mereka masih terus beriman kepada perkara yang batil, berhala, musyrik, melakukan buatan syirik kepada Allah. Mereka sentiasa percaya terhadap perkara-perkara yang karut, khurafat. Mereka kufur, tidak mensyukuri nikmat Allah. Haraman Aminah ni dalam ayat ni, dia mengisyaratkan keadaan kota Mekah yang telah menjadi persepakatan semua pihak, diijma'kan, diperkukuhkan pula dalam Islam. Seperti yang diketahui, jauh sebelum kedatangan Nabi SAW, masyarakat Arab telah pun sepakat menjadikan kota Mekah ni kawasan yang bebas penganiayaan. Dia merupakan kawasan aman bagi semua pihak. Sampai bila seseorang menemui pembunuh ayahnya ataupun anaknya, dia menemui pembunuh ayah atau anaknya sekalipun dalam kota Mekah, dia tidak boleh mengganggunya demi menghormati tanah haram ini. Begitulah keteguhan semangat mereka menjaga kemuliaan kota yang diasaskan oleh Nabi Ibrahim ini. Bukan hanya manusia tak boleh diapa-apakan, malahan binatang, tumbuh-tumbuhan, semua tak boleh diganggu. Ini boleh kita baca lebih lanjut tuan-tuan yang ke Mekah menaikkan umrah atau haji. Saya wasiatkan tuan-tuan bacalah kitab bertajuk Mekah, Sejarah dan Kelebihan, kerana ia melakarkan kepada kita the do's and the don'ts. Kalau kita berada di Mekah ni, apa yang patut kita buat, kelebihan-kelebihan yang daripadanya jangan kita abaikan. Pahala-pahala yang dijanjikan, waktu-waktu sembahyangnya tidak ada keterbatasan pada yang diharamkan seperti tempat-tempat lain. Jadi ini antara kelebihan yang Allah berikan kepada penduduk kota Mekah, dan kaitannya dengan ayat yang lalu, iaitulah sebutan tentang perbuatan syirik kepada Allah ni berlaku kepada kaum Arab. Kemudian Allah menyelamatkan kamu kalau berada dekat lautan, peramai di kamu yang melalui lautan selamat. Cuma kes-kes terpencil saja mereka tenggelam. Jadi dengan nikmat yang diberikan itu, sepatutnya kamu bersyukur kepada Allah. Dan satu lagi nikmat sekarang bukan setakat lautan, daratan pun Allah telah menyelamatkan kamu. Pernah dahulu ketika ingin diserang oleh Abraha, maka tentera Abraha telah pun dihapuskan oleh Allah SWT. Maka perkara ini sepatutnya menjadikan kamu dekat dengan Allah. Cara untuk beribadah kepada Allah adalah mengikuti Rasulullah SAW. Mengapa masih lagi ingkar? Mengapa masih lagi ingin menentang Nabi SAW? Sedangkan begitu banyak nikmat yang telah dicurahkan, dikurniakan buat kamu semua. Kemudian datang ayat yang berikutnya, bila Allah SWT menyatakan musi ayat yang ke-68, وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوًى لِلْكَافِرِينَ. Dan siapakah yang lebih zalim daripada orang yang mengada-ngadakan pendustaan terhadap Allah atau mendustakan yang hak tatkala yang hak itu datang kepadanya? Bukankah dalam neraka Jahannam itu ada tempat bagi orang-orang yang kafir? Ini mempunyai kaitan dengan ayat yang lalu, iaitu orang beriman akan diberikan oleh Allah kelebihan. Telah kita bacakan dalam ayat yang lalu. Ini kaitan satu ayat dengan ayat lain yang sungguh menakjubkan dalam pendekatan Al-Quran, iaitu ini pun satu bab lagi dipanggil mura'atul fawasil. Pada ayat ni tengok ayat afabil batil yu'minuna wa bi ni'matillahi yakfurun. Begitu juga bal aktsaruhum la ya'lamun idza hum yusyrikun. Ini dipanggil sebagai mura'ah al-fawasil. Baik, saya akan huraikan dalam kuliah akan datang bagaimana perkataan mathwalil kafirin ini sama dengan kaitannya dengan nikmat diberikan kepada orang beriman, iaitu lanubawi annahum dalam ayat yang lalu. InsyaAllah perkara ini akan disentuh dalam kuliah akan datang. Wallahu a'lam wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin wa barakallahu fikum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.